Hai adik-adik semua, nama Uncle Mel. Hari ini Uncle Mel nak bercerita tentang seekor tupai kecil yang suka sangat bercakap, suka menyanyi, dan kadang-kadang dia suka buat cerita pelik-pelik. Nama dia Tupai Tom. Cerita kita hari ini bertajuk Tupai Tom dan Durian Terbang. Adik-adik dah sedia? Jom kita mula. Pada suatu pagi yang tenang di kampung durian runtuh, Tupai Tom bangun lebih awal dari biasa. Dengan ekor berbulu besar dan mata yang bersinar, dia melompat-lompat atas dahan sambil menyanyi kuat-kuat, "Selamat pagi burung. Selamat pagi daun. Selamat pagi semua, kecuali awan." Burung-burung di sekeliling mula terbang jauh. Kucing kampung tutup telinga. Tupai Tom ketawa sendiri. Dia memang suka jadi bising. "Hidup ni bosan kalau diam je," katanya sambil tergolek dari dahan ke dahan. Tiba-tiba, bumung satu durian jatuh dari atas pokok. Tapi peliknya, tiada angin, tiada monyet, tiada apa-apa pun di atas pokok tu. Tupai Tom terkejut besar. "Apa ni? Durian tu turun sendiri? Mustahil. Ini mesti." Durian hidup balik, muka menjerit ketakutan. Dia melompat-lompat panik, lalu berlari pusing kampung sambil jerit, "Semua keluar." Durian nak balas dendam. Pokok pun tergoncang sebab dia menjerit kuat sangat. Penat menjerit, Tom akhirnya lari ke rumah si Kancil, kawan bijaknya. "Kancil, Kancil, kita kena serang durian hantu." Kancil tengah baca buku sambil minum teh. Dia hanya pandang Tom dan senyum kecil. "Tom, kau pasti itu durian terbang atau kepala kau je yang melayang?" "Aku nampak sendiri. Mata aku ni nampak. Aku tak tipu, Kancil," jerit Tom, siap tunjuk mata dia kiri kanan. Si Kancil pun setuju nak siasat sama-sama. "Baiklah, kalau betul durian tu boleh terbang, kita kena cari tahu kenapa." Malam pun tiba. Si Kancil dan Tupai Tom menyorok di balik semak, betul-betul dekat dengan pokok durian paling besar di kampung. Mereka pasang mata, pasang telinga. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul Pak Belang si harimau. Pak Belang pakai topi keledar dan bawa tali panjang dengan cangkuk di hujungnya. Dia lemparkan tali itu ke atas pokok. Wuap, tali terbang ke udara. Tok, tok, cangkuk tersangkut pada dahan. Beberapa saat kemudian, satu durian perlahan-lahan meluncur turun dari pokok. Tupai Tom terkejut besar. Dia menjerit, "Aha, pencuri terbang. Saya tangkap awak dalam aksi." Pak Belang yang terkejut, hilang keseimbangan. Opus, dia tergelincir ke belakang. BLOMP, terus jatuh masuk dalam buni duriannya sendiri. Tupai Tom terguling ketawa sambil bisik pada Kancil, "Lepas ni, kita panggil dia harimau guni." Pak Belang terbaring dalam guni, sambil muka malu. Si Kancil kata dengan tenang, "Pak Belang, kalau lapar, mintalah. Kami boleh kongsi. Tapi mencuri tak elok." Pak Belang tunduk. "Saya minta maaf. Saya malu. Saya betul-betul suka durian." Tupai Tom pula sambung, "Suka durian tak salah. Tapi durian pun nak privasi. Jangan tarik dia senyap-senyap." Semua pun tergelak, termasuk Pak Belang. Keesokan harinya, semua haiwan kampung berkumpul di bawah pokok durian. Mereka buka guni durian satu persatu, potong isi durian yang ranum, dan mula memasak dodol durian bersama-sama. Bau harum durian memenuhi udara. Kuali besar diletak atas dapur kayu, dan semua haiwan ambil giliran mengacau. Tupai Tom pun muncul dengan apron besar dan topi chef tinggi mengalahkan periuk. Dia pegang sudik panjang dan berkata dengan bangga, "Lepas ni, aku nak buka restoran. Nama dia, Restoran Durian Tom Letop." Semua bersorak, "Wah!" Tapi tiba-tiba, tangan Tom melekat pada dodol. "Aduh, dodol ni macam gam gajah." Dia tarik-tarik, makin melekat, sampai ekor dia pun kena sikit. Tupai tanah semua haiwan tak tahan gelak. Mereka ketawa sampai keluar air mata. Macam itulah kisah kelakar kita hari ini, Tupai Tom dan Durian Terbang. Kadang-kadang, bila kita cepat panik, benda biasa pun nampak luar biasa. Tapi bila kita tenang, kita boleh fikir dengan bijak. Dan ingat ya adik-adik, kalau kita nak sesuatu, minta dengan cara baik. Bila kita berkongsi, semua orang jadi lebih gembira. Jangan lupa, jadi berani,
jadi cerdik, tapi yang paling penting, jadi baik hati. Sampai kita jumpa lagi dalam cerita seterusnya, bersama Uncle Mel. Bye-bye semua. Lambai tangan muka tersenyum dengan mata tersenyum.